Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody and everyone. Welcome back to my channel, Mr. Roti. Kali ini guys, korang cuba teka Mr. Roti kat mana? Cuba teka. Mr. Roti bagi 3 sign. 3 2 1. Tenet. Sekarang Mr. Roti dekat Johor. Guys, kita dekat Johor baru sekarang ni guys. Okay guys, sebelum kita mula, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, and let's get into the video. Woo! Hello guys, apa khabar korang? Korang sihat tak? Dah lama dah aku tak buat video. Dah macam 3 minggu dah aku tak buat video guys. So guys, hari ni seperti aku cakap, aku dekat Johor, di Johor Bahru. Boleh lah guys, sebenarnya baru habis makan tadi. So ya, kenyang sikit. Jadi memang best tu guys kat sini. Walaupun awan macam tebal sangat, tapi tak apalah. At least kita dah sampai room hotel kita. So guys, mula-mula kita room tour dulu. Let's go. Kita sudah sampai. Guys, dekat hotel kita. Let's go. Okay guys, kita sudah meroom tour bilik kita. Boleh lah guys, cantik-cantik bilik kita ni. Okay guys, aku nak bagi tahu korang, sebelum aku sampai hotel ni, aku ada pergi satu kilang. Untuk kilang apa? Kilang hari ni kita dekat kilang Apollo. Hello guys, sekarang kita dekat kilang Apollo guys. So hari ni kita akan adventure dekat kilang Apollo. Besar guys, kilang Apollo ni besar. Kilang Apollo ni memang besar. Lagi besar dari rumah saya. Jom kita pergi kedai. Kita dah sampai dah kedai. Sini ada banyak macam-macam snack-snack zaman-zaman dulu lah.
tak berapa banyak aku beli guys. Aku tak berapa aku banyak. Mari aku tunjuk guys. Kejap. Banyak tu guys. Ya. Banyak beli guys. Besar guys. Besar tu guys. Banyak beli guys. Besar. Okay guys, itu saja daripada saya Mr. Roti. Anyway guys, terima kasih kerana tengok video ni. Terima kasih kerana tekan video ni. So korang jangan lupa like dan subscribe to this video. And anyways, goodbye. Jumpa esok hari. Bye bye.